Jadi sebab itu NextG ni jadi cukup strategik. Setiap kali berubah kerajaan, NextG akan jadi sasaran. Perkara ini, ekosistem itu memang ada. Maksudnya memang menjadi sebahagian daripada ekosistem yang wang dicuci daripada dulu. Saya dah sebut dalam podcast yang lepas lah. Maksudnya wang daripada kegiatan haram itu mesti dicuci. Dan pada peringkat paling atas, cara yang senang untuk dicuci ialah melalui bursa saham semualah kan. Jadi memang ada kemahiran-kemahiran tertentu lah. Dan memang dalam pasaran kita lah, kita ada local player yang dikenal pasti sebagai corporate strategist ataupun turnaround specialist, iaitu orang yang boleh masuk sesebuah syarikat, mengambil alih syarikat itu dan juga menambah baik syarikat itu untuk membuat wang. Jadi Victor Chin secara profesional adalah salah seorang yang memang ada reputasi sebagai secara rasminya lah sebagai turnaround specialist. Maksudnya dia boleh mengumpulkan wang. Dari mana wang itu datang tu terpulang lah kan. Tanya dia akan kata ini adalah daripada sumber yang sah. Tanya orang lain kata apa. Yang itu saya tak nak kita serahkan kepada pihak berkuasa satu hari nantilah. Jadi dia ada kemahiran untuk fundraising, mengumpulkan wang. Dengan wang itu dia juga ada kemahiran untuk mengumpul dan mengambil alih saham-saham untuk mengambil alih syarikat yang dia nak. Kemudian dia masuk ambil alih syarikat itu, jadi syarikat mereka. Kemudian buat perubahan itu mungkin kontrak baru, perubahan macam-macam lah. Jadi maka ada wang yang lebih, nilai saham naik, kemudian dia keluar kan. Jadi itu di satu kumpulan lah. Dan mereka memang ada. Bagaimana Victor Chin ini sebagai seorang corporate turnaround specialist ini, peranan mereka akhirnya bertembung dan juga menjadi satu pasukan dengan satu kumpulan berkepentingan ialah kerana tumpuan untuk mengambil alih NextG. NextG ni ada 2-3 kedudukan strategik dalam negara. Satu ialah dari segi national security, kerana NextG ini mengeluarkan kad pengenalan, MyCard, dia juga pasport, dia juga pekerja asing, semua NextG kan. Dia monopoli untuk itu. Jadi sebarang kawalan kepada ciri-ciri keselamatan negara, contohnya lah, kalau di masa akan datang kerajaan nak memperkenalkan kad pengenalan baru, dan kad pengenalan baru itu ciri-cirinya itu diwajibkan untuk diterima oleh semua ekosistem dalam negara, baik perdagangan, nak kena pakai bank pun nak kena scan kad pengenalan itu, ataupun urusan dengan kerajaan, nak berurusan dengan kerajaan, pengenalan tu dia nak kena scan. Hatta mengundi pun orang lupa tau, kad pengenalan tu ialah satu-satunya perkara yang cukup penting untuk mengundi. We take it for granted sebelum ini sebab kita ada kad pengenalan, jadi dia tak timbul soal identiti pengenalan diri untuk mengundi. Di negara lain yang tidak ada kad pengenalan yang uniform, contohnya di Amerika Syarikat, perbalahan paling besar antara Demokrat dengan Republikan ialah mengenai dokumen pengenalan diri. Kerana itu adalah risiko undi hantu, undi tipu yang besar dalam setiap pilihan raya. Tak habis-habis lagi. Kerana dia tak ada pengenalan, dia tak ada IC. So kadang-kadang dia pakai driving license, kadang-kadang dia pakai social security. Dan driving license ini setiap negeri bagi yang berlainan. Jadi panjang cerita kan. Jadi NextG ini dari segi dari kedudukan strategiknya itu melampaui tender sebenarnya. Sesiapa yang mengawal NextG
boleh menentukan segala bentuk pengenalan diri yang diterima pakai dalam negara untuk semua perkara rasmi, daripada bank kepada mengundi, kepada berurusan dengan kerajaan dan sebagainya. Dan dia juga berkaitan dengan kerakyatan. Kalau IC boleh dikeluarkan, maksudnya mereka yang bukan rakyat Malaysia pun boleh diberikan IC, kan? Jadi sebab itu NextG ni jadi cukup strategik. Setiap kali berubah kerajaan, NextG akan jadi sasaran. Itu juga yang saya sebut, tidak masuk akal lah kita sebenarnya sebagai sebuah negara dan masyarakat sebenarnya dah kena tekan kerajaan supaya fungsi dan keperanan strategik itu perlulah dijalankan oleh sebuah syarikat ataupun sebuah agensi yang dikawal sepenuhnya oleh kerajaan dengan penuh kerahsiaan. Dia bukan jadi tempat untuk direbut-rebut oleh pemain-pemain seperti yang kita nampak sekarang. Itu satu kedudukan strategik. Yang kedua, duit lah. Bila dia monopoli, maka kerajaan kena bayar lah. Jadi sebab itu dalam bulan Ogos 2025 kan, NextG mengumumkan dia mendapat kontrak secara bertimpa-timpa kan. Satu kontrak pasport, kemudian kontrak IC dan kontrak-kontrak lain, campur semua tu untuk tempoh 6 tahun. NextG dapat 2.7 bilion macam itu kan, satu duit. Tapi saya rasa duit itu pun, kalau nak kira duit, kalau nak, saya fikir yang korang duk berebut NextG sampai nak jatuh kerajaan ni kenapa kan? Banyak je pergi berebut Petronas lah. Petronas kan banyak duit. Satu anak syarikat Petronas tu pun kaya juga kan. Tapi kenapa NextG? Yalah, sebahagian besarnya ialah kerana kedudukan strategik NextG itu kan. Jadi bila kita letakkan canvas itu, di situlah berlakunya pertembungan dengan pihak-pihak berkepentingan yang nak mengambil alih NextG dan juga sudah tentu Victor Chin. Kerana untuk mengambil alih NextG semua ni, dia perlu dibuat melalui pasaran saham. Jadi dia ada beberapa tugasan penting. Satu, mengambil alih NextG dengan mengambil alih saham. Kedua ialah untuk memberikan tender itu. Sebab sebelum ini NextG ni dia terkontang-kanting lah. Kerana setiap kali ada perubahan kerajaan, maka orang berebut NextG. Maka kontrak NextG itu dibuat setiap 6 bulan, disambung 6 bulan. Jadi kalau kita jadi pekerja syarikat itu ke, jadi pengurusan syarikat itu, hatta pemegang saham, ia syarikat yang tidak stabil lah. Sebab tak tahu apa jadi lepas 6 bulan kan. Jadi itu adalah starting point cerita ini. Okay. Maka saya tahu yang atas kepentingan bersama ini, maka Victor Chin dan Farhash memang ada perjumpaan dan akhirnya dengan perbincangan mereka bersetuju untuk bekerjasama dalam projek ini.